Okay. Time Quite tu. famous. Bukan quite famous, memang famous lah. Cerita dia memang famous lah. Tak payah nak belagak sangat cakap quite famous ke apa. Pernah lah kita macam down kan tiba-tiba. Sebab bidang ni payment ni tak besar pun ni. Okay, dengar macam besar. Macam kau siapa duk nak judge aku macam tu? Macam tu lah dulu. Bila kita buat konten ni sebenarnya kita dah bersedia untuk di-judge sebenarnya. Once dah buat tu mana kau ready dik? Abang kata Aziz Walter hafal nama penjajah benda semua. Okay. Filem ni siapa yang buat? Kamera ni siapa yang cipta benda semua kan? Guys, korang nak cari tempat untuk iklankan perniagaan anda? Jom kita collab. Kami kat Siaran Tenang menghasilkan pelbagai video seperti podcast, business siri dan content creation. Anda boleh buat placement perniagaan anda kat mana-mana video kami. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Oh, okay. Start. Hi guys, welcome to Tenang Talk. So hari ini kita bersama dua special guest kita. Hari ini agak berbeza sebab kita for the first time kita keluar daripada base kita. Biasanya kita buat area Alam Impian. So paling jauh lah hari tu kita buat dekat Penang. Jauh. Lagi jauh pada sini. Tu yang dibayar lah. Dibayar lah. So ini second time kita datang, kita keluar daripada base. Okay. Dekat sini lah. Lokasi dirahsiakan. Okay. Lokasi dirahsiakan. So hari ni kita agak berbesar hati sebab kita ada dua guest. Pada aku agak special, Hasil. Sebab macam aku cerita tadi, aku nampak Syah buat review dekat House Grill. So that time aku on the way balik kerja. Macam, wih, dia ni memang hustler lah. Dia memang, orang cakap memang walk the talk lah. Dia buat content, dia buat kau-kau. So bila kita tengok balik dia punya profile, ini menarik untuk kita bertanyakan lah. Sebab this podcast kita nak ceritakan pada guest kita pasal career. So macam bila audience tengok, diorang faham, benda ni boleh jadi kerjaya dan benda ni legit untuk buat duit. So dia bukan something yang kita cerita angan-angan lah. Sebab kita jumpa orang yang buat benda tu. Okay. Sebab dia agak special dua guest ni. So kita pergi satu-satu boleh. Syah first sebab kita pun baru first time jumpa face to face. So at least kita nak tahu lah daripada awal perjalanan hidup lah. Sekolah kat mana sikit sikit lah. Saya membesar kat KL. Memang kat KL. Daripada kecil, daripada sekolah, kita start dekat area UK Belanda, Ulu Kelam. Lepas tu pergi ke Ampang. Lepas tu pindah ke Wangsa Maju. Okay. Kenapa pindah randah tu? Sebab first duduk rumah setenggan masa kecil dulu. Okay. Lepas tu bila rumah tu dah kena roboh, kira kan UK Belanda kan dah membangun kan, dia nak buat kondo lah semua. Faham. Lepas tu dia bagi rumah dekat area Ampang. Okay. And then lepas dah habis dekat Ampang tu pindah ke Wangsa Maju. Time tu sebab beli rumah mak beli rumah. Time tu still duduk dengan parents lah. So sekejap potong sikit background family macam mana dulu? Family mak kerja kilang. Ayah ni darah seni lah, tapi bukan someone yang famous lah. Boleh tahu tak dia apa? Dia suka main muzik tapi dia bukan selebriti ke apa. Faham. Dia macam dia suka buka studio muzik sendiri apa semua. Tempat jamming apa semua? Betul. Okay. Tapi sekarang dia dah sakit apa semua dah pencen lah. Tapi still adalah kan dua-dua kan? Studio semua dah tutup apa semua, so dia macam berehat lah. Okay. So macam so guys kita tak tahu. So ni basically wife Syah and kita kena congratulate kepada mereka apa orang cakap pasangan baru. Pengantin baru. Pengantin baru. So macam Ari kan. So Ari macam mana Ari punya life before besar lah. Tak adalah besar mana. Saya rasa saya pun still banyak benda lagi kena belajar lah. Tapi sebelum ni saya asal Kota Baru Kelantan. Jadi asal dari situ dan first datang KL 2014 sebab study. Study kat mana? UM.
Universiti Malaya kat situ sampai 2018. Kos apa? Pengajian antarabangsa, International Relation. So dia macam lari bidang daripada bukan bidang media, bidang konten, tapi asal dari situ, tapi sekarang memang ada dalam bidang penyiaran lah, media. Sekejap. Apa tadi? Kos yang belajar? International Relation. Dia berkaitan dengan bisnes juga ke macam mana? Tak ada. Dia basically kaitan dengan dunia punya relation macam berkaitan PBB. Macam geopolitik lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu. I see. Undang-undang pada sikit. Syahula? Broadcasting and film. Memang lain ni lah. Memang lain ni. Saya lari bidang. Okay. Kita fokus daripada sekolah dulu. Faham dia dah nampak objektif dia. Media. Okay, macam Syah kan. So bila tak semua orang berkemampuan atau bukan berkelayakan, orang cakap berpeluang lah untuk masuk ke dalam bidang pembelajaran tinggi lah kan. So Syah last kali diploma ke degree? Diploma. So dalam diploma broadcasting kan. So boleh tak cerita sikit apa yang korang belajar sebenarnya dalam tu? Kan macam di MA cakap. Jangan sampai quote. Apa kita orang belajar? Saya belajar 2011 sampai 2014. That time sebenarnya memang perlu pun that time untuk belajar, sebab tak ada exposure kat YouTube apa semua, tak ada tutorial sangat pun pasal benda-benda ni. Betul. So kalau untuk diploma punya level, actually dia learn the basics dengan sejarah. Bak kata Aziz Walter hafal nama penjajah, benda semua. Filem ni siapa yang buat, kamera ni siapa yang cipta, benda semua kan. Faham. Basically tapi dia pecah-pecahkan kat situ lah. Bila ke degree, which is tak sempat, baru dia macam lebih detail. Macam ada bahagian sinematografi, directing. Kalau macam untuk diploma dia very broad, belajar semua. Belajar script writing, belajar sinematografi, tapi semua basic lah. Faham. At least kita ada asas tu. Betul. Sebelum ke degree tu. Faham. Tu sebenarnya. Kalau kita masuk line media tak ada asas, itu apa? Betul. Macam tiba-tiba angle tak tahu ke mana, term color. Betul. Saya setuju. Sebagai bukan orang bidang ni, saya setuju. Kan? Banyak benda nak belajar. Sebab obviously saya pun bukan dalam bidang ni lah. Saya daripada bidang kesihatan. So bila first kita masuk dalam bidang ni, macam ni ada hook, ni ada body, ni pasal cerita script writing untuk marketing lah, content marketingnya. So angle cara ambil, bila kita tengok banyak siut benda ni. So macam Ari sendiri je yang daripada luar bidang, first time masuk dalam bidang media. Dari ceritakan pengalamannya, sebetulnya saya punya course saya lah, saya punya pengajian antarabangsa dan strategik. Basically itulah apa yang kami belajar. Cuma bila saya memang minat bidang ni, sebab daripada kecil memang dibesarkan dengan TV, radio, memang tengok benda tu. So memang minat bidang ni. Tapi saya lepas SPM, saya minta bidang-bidang ni lah. Tapi tersebut tak lepas. So sesama form 6. Lepas tu macam, ini bukan takdirku macam tu. Jadi berdamai dengan takdir. So redha lah seni berdamai dengan takdir tu. Saya masuk UM, saya ambil course yang memang tak ada kaitan. Lepas, tapi masa saya nak internship semua, memang saya cari bidang-bidang media. Saya apply dekat RTM, TV, Media Prima. Dan masa memang apply bidang tu. Sampailah saya kerja, alhamdulillah dapat rezeki memang bidang ni. Dan sebelum saya kerja pun memang saya ceburi bidang YouTube. Saya start dengan YouTube. So YouTube tu memang daripada zero lah orang kata, macam nak buat konten pun tak tahu. Saya tak tahu pun YouTube tu boleh buat duit sebelum tu. Jadi daripada situlah sebenarnya saya belajar sendiri, sebab saya pun buat semua seorang. So saya belajar sendiri lah, tengok video-video YouTube orang lain. Macam mana nak edit, macam mana nak buat apa ni semua, sebab daripada kosong. So daripada situ saya start belajar. Lepas tu bila saya dah masuk kerja yang memang bidang broadcasting, saya dah kena faham orang angle yang macam close up, MC apalah, ada punya term tu lah. Tiba-tiba lupa, selalu ingat. yang nampak dia kamera ni lupa. Yang long shot apa semua tu. Long shot establish lah apa benda tu kan. Belajar daripada situ. Lepas tu ada, kalau kita buat multi camera production pula, ada pula dia punya term-term dia punya rules dia. So memang banyak benda saya belajar. Itulah daripada saya yang memang bukan bidang ni langsung, tak ada kawan bidang ni. Macam tu lah. So bila kita bercerita sedikit bila buat konten kan. So kadang-kadang orang ada perasaan macam tak best lah buat konten, nanti orang tengok aku, nanti orang judge aku. So
at that moment, ada tak rasa benda tu? Ada. Bila kita buat konten ni sebenarnya kita dah bersedia untuk dijudge sebenarnya. Once dah buat tu maknanya kau ready dek. So kena terima lah benda tu. Dia mula-mula kalau untuk pemula sekali dapat kecaman ke apa benda tu memang sentap lah. Tapi lama-lama tu macam biasa lah. Pernah depress tak? Taklah depress sangat tapi macam kau siapa duk nak judge aku macam tu? Macam tu lah dulu. So macam Syah tadi kan, bila habis belajar terus lompat buat konten ke kerja dengan orang tu? Oh tak. Time tu kita masuk bidang filem lah. Filem, broadcasting. Bawah agensi ke apa? Bukan. Dia lebih kepada macam arwah pakcik. Dulu dia DOP. Untuk Okay. filem lah. So banyak follow dia lah. Kira macam lepas habis belajar, ayah saya kenal kan dengan pakcik kan. Dia bukanlah literally pakcik adik-beradik ayah. Dia macam anak angkat opah. Okay, faham. Cakap, habis belajar kau jumpa uncle. Lepas tu terus follow dia. Pergi shoot, start dengan gulung kabel dulu. Alright. Buat jadi audio. Assist lah. Assist kan. Assist. Lepas tu buat audio. Lepas tu buat assist kamera. Jadi main DOP pun pernah. Tapi yang tu jok-jok kawan-kawan lah. Itu untuk telemovie kot. Tapi telemovie tu tak keluar. Asal? Tak tahu kenapa. Okay. Kena reject kot. Tak lulus kot. TV reject? TV. TV 9 yang tu. Okay. Buka TM. Lepas tu ada masuk. Bahaya. Jangan memperjudikan. Okay. Lepas tu Astro vendor. Kerja time tu dengan nama dia Kogi Production. Okay. Buat untuk Gavaganza, AF semua. Ui, besar. Tapi jawatan kecil je. Yelah, tapi untuk production yang besar lah. Sebab memang bidang kita kan. Kita terus jam ke situ. Macam the first 2 years tu banyak freelance lah. Macam memang follow orang kan. Okay. Kira bukan full time punya. Ada job je baru panggil ke macam mana? Ada job baru panggil. Follow je. Lepas tu macam mana ke konten Sekejap, sebelum ke konten tu memang kerja tu saja dulu ke ada kerja lain lagi sebelum tu? Pernah lah kita macam down kan tiba-tiba. Sebab bidang ni payment ni tak besar pun. Okay, dengar macam besar. Macam sehari 100, sehari 200 dengar. Tapi bukan hari-hari. Ya, betul. Bukannya sebulan full 30 hari tu sehari 200. Betul. So bila macam dah down, cari lah kerja yang stable lah. Okay. Pernah jadi office boy. Betul-betul literally turn terus. Bawa motor? Office boy yang bawa motor? Office boy yang dekat office, tolong foto state, dokumen, tu semua. Time tu macam nak lari bidang lah. Memang macam dah kira give up lah dengan bidang ni kan. Macam tak boleh naik kan. Apa semua kan. Lepas tu 3 bulan je dia macam tak boleh lah. Bukan minat. Macam apa aku buat kat sini kan. Dia tiba-tiba ada macam bisikan kan. Buat apa kat sini kan. Kau belajar benda semua. Lepas tu start macam berhenti. Try balik lah. Okay. Lepas tu a few months after that terjumpa macam ada seorang ni. Dia ni stuntman. Kalau kenal Cak Oi. Kalau ada kenal lah kawan-kawan Cak Oi. Dia ni stuntman dekat industri. Sebelum ni pernah macam kawan dengan dia pun semua. Dia ajak kerja satu marketing agency ni. Which is ada seorang bos ni lah. Boleh mention? Boleh. Broku. Okay. Quite famous. Bukan quite famous, memang famous lah. Cerita dia memang famous lah. Tak payah nak belagak sangat cakap quite famous ke apa. Lepas tu Cak Oi pun ajak kan. How nak kerja tak? Cakap ada seorang founder ni macam bukan founder lah, macam Sifu ni ajak jadi team media dia. Gaji 2,500 sebulan. Time tu rasa bagus kan? Macam okay lah. Kerja office boy 1,700 kan. Faham. Macam boleh lah. So kena lepas tu jumpa broker tu. Time tu macam tak aware sangat siapa dia tau. Lepas tu jumpa dia lah. Rupanya kira macam 3 bulan kan saya kerja office boy tu. Sebulan sebelum saya kerja office boy tu, saya pernah shoot dia untuk RTM. Dia pernah masuk RTM RTM pernah interview dia lah. Macam satu segmen pasal business macam tu. Macam berjodoh kat situ. Macam tapi saya tanya dia, abang ingat saya tak? Kenal saya tak? Dia tak ingat pun. Ya. Dia sebab dia dah ramai jumpa Faham. Lepas tu kerja dengan dia. Dekat situ barulah tahu pasal marketing punya video. Beza. Sangat beza dengan
filem broadcast. Sebab filem broadcast very technical. Bila masuk ke marketing ni, yang penting mesej sampai. Ya, betul. Betul. Buatlah apa cara sekalipun kau nak tergolek ke apa ke. Betul. Tapi ada call to action. Betul. Dekat situ start belajar. Pasal marketing punya video apa semua. So mula-mula banyak argument sebenarnya. Maksudnya? Yalah, kita daripada bidang yang kita belajar benda tu. Macam apa benda angle yang disuruh ni. Sebab masa zaman tu dia dah macam term UGC pun ada UGC kan sekarang ni. Tak ada lagi term-term UGC tu. UGC KOL apa semua. UGC ni macam user generated content. Macam kamera jangan perfect sangat apa semua. Faham. Kira orang cakap kita kat rumah boleh buat sendiri benda tu kan. Nampak macam user generated lah. Betul. Zaman tu pun, time tu broker dah ajar benda tu. Dia cakap kita shoot dengan pacak tripod, lighting apa semua. Lepas tu dia cakap tak apa, lighting okey je, Syam handheld je. Macam handheld? Habis angle macam mana ni? Dia ajar dari sini. Macam tu, macam melodi. Serius lah. Faham sebab sekarang kita punya content kita buat macam tu. Time zaman tu benda tu work lah. Time tu adalah dia punya, dia ajar pasal hook, konteks, sebab tu CTA benda semua kan. Time tu baru tahulah. Okay. So bila dekat dengan broku kan, apa yang buat I mean selain daripada shoot video marketing, apakah lagi yang mereka buat kat sana sebenarnya? Masa saya mula-mula masuk tu, time tu broku start dengan marketing agency, which is kita serve client. Ada client hire kita, and then kita buat lah dia punya content apa semua setiap bulan apa semua kan. Lepas tu ada lagi projek-projek in-house, which is dia buat macam video-video kelas. Macam video-video kelas education education, marketing semua. Dia dah buat lama dah. Time tu dia dah buat website. Time tu zaman tu sifu-sifu lain tak get into website pun, dia dah buat dah sebenarnya. Faham. Cuma that time tak meletup lagi. Dia mendahului zaman lah. Cakap. Lepas tu ini benda yang dia macam dulu kita benci benda tu, tapi bila lepas 10 tahun kita nampak hikmah yang Tuhan tunjuk. Apa PKP? Bukan. Time kerja dengan dia. Apa benda? Time kerja dengan dia, kita orang videographer and editor, kita orang kena henyak tau. Sehari 20 video. Oh my. Betul. Memang hardcore ni. Tapi kalau zaman sekarang kita dengar benda tu dah biasa kan. Banyak kan. Macam sebab zaman sekarang content pakai phone apa semua. Like orang kata logik sikit lah. Cepatlah CapCut pun ada dalam phone apa semua. Walaupun saya rasa pakai template. Walaupun saya rasa benda tu still heavy untuk zaman sekarang. Tapi untuk zaman tu sangat-sangat heavy lah. Jap. Tak ada auto subtitle semua, tak ada pun. Tarik nafas jap. 20 video tak percaya boleh tanya XIS staff dia. Tapi ini bukan kebencian. Something yang kita dah buat sekarang lah. Benda tu legit sekarang. Yes. Jap, 20 video ni, video apa yang korang buat? Dengar macam video dia simple je. Dia macam video education. Dia bercakap, dia cerita, lepas tu potong-potong. Itu je. Tak ada heavy editing apa-apa lah. Subtitle zaman tu tak ada auto. Kena type satu-satu lah. Tu lah. Sehari 20 video. Kira shoot semua, lepas tu kena siap, nak cepat. Dia punya background tak ada tukar apa semua, text in text tak ada? Ada tukar lah. Dekat depan green screen tukar macam tu. Lepas tu ada dia punya intro dengan outro gitu. Tapi maksudnya heavy editing macam big text running text apa semua. Tak buat gitu. Tapi still dia repetitif. Dia macam kalau kita pegang gelas ni sekarang seminit tapi kalau 2 jam koyak kan. Macam tu lah. So dia something yang sebenarnya saya bersyukur. Tahun 2015 saya dah diajar untuk buat benda tu. Bila dah masuk ke modern world sekarang ni yang memang kena banyak konten. So benda tu jadi macam celah gigi lah. Faham. So, sebab saya baru dalam bidang macam media ni kan. So bila aku nak buat 5 video pun aku pisang weh. Aku nak edit busuk lah, sejam 2 jam. Macam mana sih nak buat 20 video, aku tak tidur. Lepas tu 20 video, lepas tu everything ad hoc. Macam ada klien, contohlah saya cerita, kalau broku ada dengar ni kan, sorry lah, that time sebenarnya saya marah abang. Tapi kita diam sebab kita staff kan. Tapi thank you lah. Macam dia berjanji dengan klien last minute. Macam esok ada launching satu produk ni. Lepas tu klien tanya, meeting petang tu pukul 4 petang. Tak ada video ke?
Teaser lah, teaser. Teaser. Ada kita boleh buat. Macam alamak kan. Kita dah nanti tu bakar kan. Kita macam apa benda ni tak ada apa-apa kan. Lepas tu dah habis meeting semua. Lepas tu macam Syah boleh tolong abang tak? Cakap pandai apa dia pancing. yang teaser tu ke? Boleh. Nak konsep macam mana apa semua. Lepas tu Cak Oi. That time Cak Oi kira head lah. Cak Oi akan dia bagi dia punya skrip apa semua. Lepas tu terus shoot lah. Okay. Pergi masuk hutan, shoot. Konon-konon macam dia mencari. Time tu kempen dapat RM10,000. Kira macam treasure hunt lah. So kena sorok duit tu dekat dalam hutan. Lepas tu nanti diorang bagi hint lah. Kita orang pergi hutan lah semua. Cari location, tunjuk macam mana apa semua. Ada action konon-konon ada orang fighting dalam tu. Sebab Cak Oi kan stuntman. So dia relate kan dengan fighting tu lah. Masuk esok pagi kena editing apa semua. Kira lepas shoot petang tu, malam tu edit. Esok pagi terusnya. Memang bawa balik kerja lah cerita dia. Lepas tu that time macam sistem render apa semua lambat. Ya. Dulu jap. Dulu pakai software apa Premiere Pro. Okay. Dulu. That time lah. Slow. Jap. Premiere Pro kan. So sebelum masa belajar tu dah ada belajar tak benda tu? Sejujurnya masa belajar diorang tak ajar sangat pun pasal editing sebab like very basic dia bagi tahu sejarah, nama penjajah. So macam mana boleh pandai untuk edit pakai Premiere Pro? Sebab zaman tu tutorial sangat kurang. Betul. Adakah explore shortcut sendiri ke? Rasa explore sendiri ya. That time macam industri punya demand, kita pun dah start macam ada masuk Astro ke benda. So kita macam follow pakai apps apa semua. Sebelum tu masa belajar dulu, walaupun lecturer ada bagi tahu dekat college kita orang pakai Final Cut Pro tapi time tu Final Cut 7 zaman tu. Lama betul. Final Cut 7 dulu tak macam sekarang pernah pakai Final Cut pernah nampak kan? Tak pernah. Saya start masuk ke media ni kan. Paling bodoh Movie Maker. Faham. Lepas tu kita memang tak tahu apa basic apa semua. Lepas tu nak edit, nak hantar design daripada PowerPoint convert ke PNG. So macam orang cerita tak boleh bro buat macam ni pakai Adobe Illustrator, Photoshop, apa benda ni? Baru tahu mana industri standard apa semua kan. Kita baru faham. Adobe ada Illustrator, ada Photoshop, ada Adobe Audition apa semua macam so dari situlah kita sikit. Tapi benda ni panjang lah cerita dia. Sebab dia dulu saya pernah involve dengan government pasal sebut harga. So dari situ dia tak ada ni kalau cerita macam burukkan. Bukan kita nak burukkan tapi bila diorang dapat job, diorang nak cut cost untuk buat ID, dia suruh staff yang buat. Faham. Tapi staff bodoh, kita bodoh tak tahu apa. Jadi kita kena explore tengok YouTube macam mana nak buat ID, portrait apa kena masa tu kita handle untuk buat galeri kan. So kena belajar ambil gambar portrait black and white. Aku tak tahu, aku tahulah. Tapi so daripada situ tapi benda tu ilmu kan. Ilmu sangat. Dia invest kat kita sendiri. Betul. Tapi that time memang marah marah. Pukul 3-4 pagi di office kan. Esok nak kena submit dekat dia punya printer nak buat portrait gallery tu kan. Macam orang duk menekan kita macam, korang punya gambar tak boleh pecah ni kan. Apa benda gambar pecah kita kan? Bukan industri standard kita tak tahu kita resolution apa semua. Tak pecah kita lah, tak pecah. Dengan yakinnya sebab masa tu kita pun ada macam pangkat lah kan. So kita macam dia orang ni tapi sebab that time umur muda, so kita ada kepala angin. So kita macam last kali kita obey lah dengan tak boleh buat macam ni. Gitulah boleh masuk. So Final Cut Pro Final Cut Pro dulu dekat college diorang pakai Final Cut Pro 7. Dia kata yang ni industry standard. Betul. Tapi Astro je yang pakai Final Cut 7. Final Cut 7 dulu dia punya apps, bukan app lah, dia punya software. Yang sebenarnya untuk potong-potong video saja. Tak ada effect, tak ada transition, tak ada apa. Memang tak ada zaman tu. Untuk subtitle pun tak ada? Tak ada. Memang basic betul lah. Betul-betul. Potong video saja. Basically macam movie, canggih sikit Movie Maker lah. Lebih kurang sebenarnya. Betul-betul macam tu. Lepas tu that time baru tahu adanya Premiere time tu. Masa college tak tahu sangat pun Premiere ni. Masa college pakai
Corel Studio. Oh, dia macam sekali dengan Corel Draw apa semua tu Maybe lah. Dulu geng-geng lama Illustrator, ni saya pun tahu sebab masa buat galeri tu dia ada satu orang yang dalam government. Dia, bila kita tanya dia, kalau abang print dekat dinding ni kan, mural apa semua ni kan, dia kena sketch dulu kan. So buat kat mana? Oh, aku pakai Corel Draw bro. Tak pakai Illustrator. Tak. Kita pakai Corel Draw, lagi power. Okay, so bila kita Google, kita tengok, oh, Corel Draw untuk legend-legend pakai lah. Betul lah, legit lah. Zaman dia zaman dia lah. Tapi saya rasa yang Corel tu dia macam time tu easy access. Ini menceritakan aib sendiri lah. Kita pergi kedai PC, tanya saya nak software edit video. Oh, okay. Zaman yang jual dalam CD tu Yes, betul. Saya yang semua terlibat. Yang untuk filem punya, dia cakap. Yang untuk filem punya, sebab saya belajar broadcasting filem. Okay. Oh, you ambil ni. Saya tak tahu lah dia sembang, dia tipu kita sebab nak jual dia, nak jual dia. Tak pernah dengar pun Premiere Pro ke apa, tak pernah. Untuk PC, sebab time tu dekat college pakai Mac. So kita mana mampu Mac time tu, ada laptop. So dia cadangkan Corel lah. Lepas tu bila masuk industri lah, baru tahu ada Premiere Pro. Lepas tu, oh ni industri standard, kau kena belajar. So kita belajar pelan-pelan. That time rasa kawan-kawan kot yang mengajar. Okay. Dia in progress, pelan-pelan. Lepas tu reti lah. Lepas tu jam balik ke Final Cut. Bila Final Cut, time tu Final Cut 10 orang panggil. Sekarang ni Final Cut Pro lah orang panggil. Okay. Sebab lagi advance. Dia macam kalau zaman tu Final Cut Pro tu dia baru launch kan, 7 dah lama. Lepas tu tiba-tiba dia launch, dia macam kita jumpa CapCut sekarang. Okay. Template banyak gila. Kira macam dekat Premiere. Okay, Premiere ni that time rasa macam bawa kereta manual. Transition kena buat manual. Semua manual. Kira macam buka YouTube, oh macam mana nak buat swipe lah. Kena belajar satu-satu. Keyframe dia. Ui, legit ya. Bila sebut pasal keyframe kan, kita nak kena tengok timing yang betul. Lepas tu nak kena dulu kena zoom sampai orang cakap satu. Premiere dulu macam tu.